Saya nak bagi tahu kepada pihak berkuasa, kepada PDRM, pegawai tertinggi PDRM, inikah undang-undang yang dikenakan terhadap rakyat yang sedang membela hak-hak dalam negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 19 November 2025. Saya nak buat update terkini tentang aktivis 11 yang ditahan pada pagi tadi lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi di IPD Sentul. Beliau ditahan adalah berkaitan rentetan daripada isu yang berlaku di pusat Bandar Utara Selayang. Apabila kita di kalangan aktivis 11 turun buat terjahan pembongkaran isu melibatkan Pasar Borong Utara di Selayang pada 16 November 2025. Selepas itu tuan-tuan, aktivis kita ini telah pergi ke mahkamah untuk nak memantau melibatkan tindakan apa yang dikenakan ke atas individu yang memukul, yang mengugut aktivis kita. Ada kejadian lebih kurang pukul 3 petang. Aktivis kita ini telah dihalang oleh sekumpulan individu dalam 5 orang. 2 lelaki, 3 wanita. Antara lelaki itu tuan-tuan, ada OKT, ada Bob ini yang menghalang, yang memukul aktivis kita di pusat Bandar Utara Selayang. Lepas kejadian itu, mereka ini telah memberikan ugutan kepada aktivis kita. Pada malamnya, aktivis kita pergi ke IPD Sentul untuk membuat laporan polis berkaitan kejadian petang itu. Mereka yang mengugut, yang mengancam, yang memberi amaran kepada aktivis 11. Yang paling kita pelik, apabila aktivis kita pergi ke IPD Sentul, beliau ini ditahan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bob ini yang mengatakan bahawa aktivis kita telah membuat satu ugutan bunuh. Paling yang kita pelik tuan-tuan, ugutan bunuh ini dibuat dan saksi yang mengatakan bahawa aktivis 11 ini, Jusmadi ini telah membuat ugutan bunuh. Saksi ini adalah daripada kalangan ahli keluarga Bob ni. Bagaimana seorang IO, pegawai penyiasat di IPD Sentul boleh buat tahanan ke atas aktivis 11 berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bob dan saksi juga di kalangan ahli keluarganya? Ini satu kezaliman, satu penindasan, satu penganiayaan terhadap aktivis 11 ini. Kita lawan isu melibatkan rakyat, kita bongkar isu berkaitan pendatang haram yang menjajah ekonomi negara kita, tapi aktivis kita dizalimi dalam negara kita. Ini yang berlaku tuan-tuan. Beliau ditahan, diriman 3 hari dan lebih teruk. Saya nak update di sini, ketika tahanan ini dibuat, ketika aktivis kita ini ditahan, kenapa IO ini tidak memberikan kebenaran kepada aktivis kita untuk hubungi keluarganya? Dan kenapa IO ini tidak bagi tahu bila nak bawa ke mahkamah? Supaya kita di 11, kita boleh sediakan peguam kalau kita tahu dan pergi bila ke mahkamah. Kita boleh sediakan peguam untuk pergi ke mahkamah dan cuba bantah riman. Ini tidak berlaku. Mereka tahan pukul 1 pagi, besok pagi-pagi bawa pergi ke mahkamah, kemudian ambil riman. Sekarang ini riman 3 hari berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bob mengatakan aktivis kita ini telah membuat satu ugutan bunuh dan saksi ini di kalangan ahli keluarga dia. Inikah undang-undang yang ada dalam negara kita? Saya nak bagi tahu di sini, saya nak seru kepada rakyat Malaysia, saya nak bagi tahu kepada pihak berkuasa, kepada PDRM, pegawai tertinggi PDRM, inikah undang-undang yang dikenakan terhadap rakyat yang sedang membela hak-hak dalam negara? Ini penindasan, ini kezaliman. Buat tangkapan dengan laporan yang dibuat oleh Bob ni dan saksi oleh ahli keluarga ni. Kalau macam inilah yang berlaku dalam negara kita, rakyat tidak akan menghormati undang-undang dalam negara. Ini tidak ada asas penahanan. Ini semua adalah satu perancangan jahat untuk kenakan aktivis 11. Ini si Bob ini, dia ditahan 1 hari, bawa ke mahkamah, tuduh dan terus berikan kebebasan. Tahan 1 hari, bawa ke mahkamah, dijatuhkan hukuman, boleh balik. Aktivis kita disimpan 3 hari dengan laporan yang dibuat oleh si Bob dan ahli keluarga dia. Kalau macam ni, undang-undang yang ada macam ni, PDRM biarkan undang-undang macam ni, nescaya ramai lagi rakyat Malaysia, aktivis-aktivis masyarakat, aktivis-aktivis yang perjuangkan hak rakyat akan dizalimi dalam negara kita sendiri. Saya nak bagi tahu isu ini tuan-tuan. Kita minta IGP sekarang ini tolong tengok isu ni. OCPD Sentul ini perlu tengok isu ini. Jangan menzalimi aktivis kita. Dan kita akan bawa isu ini tuan-tuan. Kita akan pergi ke Bukit Aman. Kita akan buat laporan. Kita akan berjumpa dengan JIP tuan-tuan. Ini Jabatan Integriti Polis. Kita akan cakap. Saya harap, saya seru rakyat Malaysia terus memberi sokongan kepada aktivis kita. Penipuan, penindasan, kezaliman yang diberikan terhadap aktivis 11. Kita akan bangkit terus. Kita akan lawan isu ini tuan-tuan. Saya harap rakyat Malaysia bersama-sama dengan kita terus memberi sokongan. Terima kasih.